Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sama juga kepada yang mengumpul tanah atau rumah sebagai jualan? Baik, saya dah bagi tahu sebentar sebelum ini tadi, barang yang dimiliki dengan niat untuk diniagakan atau untuk didagangkan, maka barang tu termasuk di dalam barang yang wajib dikeluarkan zakat. Dia masuk dalam kumpulan zakat urud tijarah. Dia termasuk di dalam kumpulan zakat urudut tijarah, yakni zakat barang-barang perniagaan. Yang dimaksudkan dengan barang-barang perniagaan yang wajib ke atasnya zakat, iaitulah barang yang kita miliki dengan niat kita nak niagakan. Jadi barang tu bila kita milikinya selama setahun, maka setiap penghujung haul, setiap penghujung sempurna kita memiliki barang perniagaan tersebut selama setahun, kita kena nilaikan barang tersebut berapa nilai semasa, maka dikeluarkan zakat 2.5% dari nilai semasa. Jadi kalau soalan adakah sama juga kepada yang mengumpul tanah atau rumah sebagai jualan? Ya, kalau dia nak niagakan barang tu dengan dia nak berniaga dengan barang tersebut, maka semua barang tu, rumah dan tanah, termasuk dalam kumpulan urud tijarah yang wajib dikeluarkan zakat. Dia terkecuali barang ataupun rumah ataupun tanah yang dimiliki, dia tidak memiliki niat untuk jual. Sebagai contoh, dia nak miliki barang harta tersebut, rumah ataupun tanah. Kemudian dia kata kalau harga menarik, dia jual. Kalau harga tak menarik, dia tak jual. Jadi dia tak jazam, dia nak jadikan barang itu sebagai barang perniagaan, maka barang yang seumpama itu tidak wajib dikeluarkan zakat kerana dia bukan dalam kumpulan urudut tijarah. Dia masuk dalam kumpulan qinniyah, iaitu barang harta yang dimiliki untuk kegunaan sendiri, untuk dimiliki, bukan dengan niat untuk diniagakan. Wallahu a'lam.